telah berkahwin selama 16 tahun tanpa dikurniakan sebarang cahaya mata lah. Jadi pelbagai usaha sudah kami lakukan. Daripada mula awal perkahwinan dulu, kami telah merujuk ke Pusat Rawatan Islam Perserawi Jalan Ipoh, ujian kesuburan dan keputusan yang diberi oleh doktor, kami tak ada apa-apa masalah lah, tak ada apa masalah, dan kami telah diberi ubat kesuburan, pil kesuburan untuk dicuba. Dan setelah mencuba pil kesuburan, masih juga tidak ada apa-apa keputusan yang baik lah. Masalah saya ni sungguh hormon tak stabil, stres pun ada, keputihan. Dia kata hormon tak stabil tu nak disangka oleh doktor. Ya. Disangka oleh doktor asal hormon tak stabil lah. Selepas pada itulah kami bermula pula dengan sesi rawatan secara tradisional, mengurut dan sebagainya lah. Cuba pun tak ada juga. Sehingga tahun 2003 sehingga tahun 2003 kami telah berhentilah buat sebarang rawatan. Dah berhenti, dah cuba rehat tengok. Cuba rehat, pun tak ada juga. Tak ada tanda-tanda mengandung tu, tak ada, tetap tak ada. Sebut je lah dekat mana, kami akan pergilah. Luar daripada negeri Pahang, Melaka, Johor, semua pergi. Kalau nak cerita dari segi keuangan ni, memang bukan kata sikit lah. Habis dah ribuan ringgit kita orang dah usaha, tapi masih tidak menunjukkan perkembangan yang baik lah. Tidak pernah sekali pun orang kata nak mengandung ke berguguran, tak pernah. Tak pernah langsung. Dan kami tak pernah putus asa, cuba lagi sampailah orang kata sampai ke satu tahap dah kita rasa macam sedikit kecewa lah, kecewa dan mengambil keputusan dah tak nak cuba apa-apa lagi dalam rawatan, dan betul-betul nak berserah diri pada Allah je lah. Kalau Allah tak adilkan, ada rezeki ada, kalau tak ada pun kita orang terimalah dengan hati yang terbuka. Saya telah diperkenalkan dengan produk Jus Kasih ni melalui Puan Khamisah Yusof. Ketika saya ke rumah dia lah, dia masa tu dia baru lagi dengan produk ni. Jadi dia cuba perkenalkan pada saya, dan dia tahu masalah saya tak pernah mengandung. Jadi dia tahulah masalah tu, jadi dia cuba perkenalkan produk ni pada saya, dan dia ceritalah macam mana produk ni berkesan untuk orang-orang yang tak pernah hamil kan. Pada mulanya apabila diperkenalkan dengan produk Jus Kasih ni, saya dengar, tapi saya tak ambil orang kata tak ambil tahulah, cuma mendengar saja. Sebab dalam hati ni orang kata dah putus asa, jadi tak berminat langsung nak cuba. Dan apabila suami saya melihat kandungan di dalam Jus Kasih Adinda ni terdiri daripada kurma, air zam-zam, za'faran dan berbagai lagi produk-produk yang terbaik lah. Lagi makanan sunnah lah kan, makanan sunnah. Jadi suami saya dia kata, apa salahnya kalau kita cuba kan? Kalau kita cuba, masa tu tak ada langsung terlintas dalam kepala nak cuba untuk dapatkan zuriat. Cuma tak ada. Cuma kata sebab saya sebagai seorang tailor, masa tu pula bulan puasa, dia kata cubalah untuk kesihatan, untuk bagi tenaga, untuk saya boleh menyiapkan tempahan pelanggan. Sebelum ni memang dia mengandung. Saya balik kerja je bagi. Tanya kenapa detik. Bila saya baca template Jus Kasih tu, saya percaya sebab madu ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, penawar segala penyakit, hampir saudah penawar segala penyakit Rasulullah sebut. Itu memang saya percaya. Lepas tu air zam-zam, saya pun suruh cubalah. Masa bulan puasa, saya mengambil kasih ni 2 sudu pagi sebelum sahur. Masa sahur tu 2 sudu pagi, dan 2 sudu sebelum pada tidur.
Dan satu perkembangan lah yang saya rasa macam bagus jugalah produk ni kan. Dan seminggu selepas saya minum Jus Kasih tu, satu perkembangan lagi yang saya rasa terpikat apabila saya keputihan. Saya mengalami masalah keputihan. Itu yang diberitahu oleh doktor. Salah satu sebab saya lambat mengandung ni, saya ni ada masalah keputihan, senggugut dan hormon tidak stabil. Itu saja masalah saya, yang lain tak ada. Jadi seminggu selepas saya minum tu, saya tengok keputihan saya dah tak ada. Saya kata ni dah bagus ni. Tapi saya minum lagi. Saya minum sampailah hari raya. Selepas raya bulan 10, haid saya yang pertama datang, saya tidak lagi mengalami senggugut. Senggugut dah tak ada. Dan haid saya keluar dengan banyak sekali. Begitu juga bulan 11. Bila haid bulan 11 pun saya tak senggugut. Dan haid keluar banyak juga. Bulan 12 terakhir, haid terakhir saya bulan 12 pun banyak juga datang. Dan akhirnya bulan 1 haid saya sudah berhenti. Bila haid saya berhenti, saya masih tidak tangkap lagi yang saya dah pregnant masa tu. Saya masih melakukan aktiviti biasa. Bulan 2 pun haid saya tak datang. Saya masih lagi tak terfikir yang saya pregnant sebab saya tidak mengalami sebarang alahan. Saya boleh melakukan kerja seperti biasa. Dan akhirnya apabila saya pergi buat medical check up lah dengan doktor, doktor mengesahkan yang saya ni sudah pregnant 2 bulan lebih dan mengandung 2 bulan lebih. Itu satu berita yang amat saya nanti-nantikan selama 16 tahun. Satu perkataan yang keluar daripada mulut doktor, tahniah awak dah mengandung. 16 tahun saya menanti ucapan daripada doktor. Perkataan yang keluar daripada doktor, inilah tahun 2009 baru apa yang saya idamkan tu menjadi kenyataan. Dan saya rasa masa tu satu kegembiraan yang teramat sangat. Dan saya terus minum. Apabila saya bertemu dengan doktor untuk pertama kali, kandungan saya masuk 3 bulan, doktor terperanjat sebab baby saya dah bergerak aktif. Dia kata masa 3 bulan tu baby saya dah bergerak aktif. Doktor cakap tak ada, tak jumpa lagi pada kandungan yang lain lah. 3 bulan baby dah bergerak kan. Saya minum lagi sampai pertemuan doktor yang kedua. Kali kedua, doktor kata kesihatan saya berada dalam satu situasi yang baik, memandangkan ini kandungan pertama saya dalam usia 38 tahun. Dan yang terbaru, saya dirujuk kepada pakar perubatan untuk dicek lagi lah yang detail Dan doktor pakar pun mengesahkan baby saya berada dalam keadaan sihat. Tapi sebenarnya ada satu rahsia yang saya pegang, saya tak pernah makan pun ubat yang dibekalkan oleh klinik desa. Vitamin yang dibekalkan oleh klinik desa memang saya tak makan. Saya memang betul-betul bergantung pada Jus Kasih Adinda. Selepas saya mendapat isteri kebaikan kasih yang diminum oleh isteri saya pun beli, saya coba sebab saya percaya kepada madu, Abdul Sauda, Zam-Zam. Ini adalah makanan-makanan yang baik di dunia. Jadi saya ni ada lelah, kemudian bila lewat makan jadi badan ketar, jari pun jadi macam ketar. Jadi saya cuba dalam setengah botol saja, alhamdulillah. Saya boleh bekerja kalau tanpa makan sampai pukul 12, tak rasa lapar lagi. Tak ketar. Kalau tak pukul 10 mesti nak makan. Dia ketar. Mesti. Sekarang ni boleh tahan. Alhamdulillah. Dan lelah saya sekarang dah masuk kuliah, memang biasa. Kalau saya minum air batu malam, paru saya akan bunyi bila bernafas. Sekarang pagi saya minum air batu, malam pun saya minum air batu.